Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Anda kini sedang menonton rancangan PerTV Podcast. Saya Azman Jamal, host anda untuk episod kali ini. Baiklah, topik yang kita nak bincangkan untuk kali ini juga ialah melibatkan isu semasa berkaitan di Palestin, di Gaza, yang mana kita sedang menyaksikan orang kata aktiviti genosid dilakukan oleh tentera haram Israel. Tapi kalau kita tengok, kalau you guys sudah tengok kita punya siaran sebelum ini, kita banyak bawakan kepada anda kandungan melibatkan boikot, melibatkan apa yang sedang terjadi di Gaza. Seperti contoh, macam hari ini dah lebih ke atau hampir 40,000 orang Palestin telah dibunuh di Gaza. Dan untuk orang kata kita merancakkan lagi perbincangan kita mengenai topik ini, kita juga nak tahu apakah impak di sebalik serangan-serangan di Gaza ini, sebab kita tahu Israel ini mempunyai hubungan rapat dengan Amerika Syarikat. Jadi itulah fokus kita untuk episod kali ini. Kita nak tahu bagaimana serangan-serangan ini dia memberi impak kepada situasi politik sama ada di Israel dan juga di Amerika Syarikat. Jadi sebelum saya teruskan lebih lanjut, bersama saya di studio PerTV Podcast hari ini ialah Ashraf Farid yang merupakan Ketua Pegawai Operasi dan Penyelidik Iris Institute. So, Assalamualaikum dan terima kasihlah Ashraf kerana sudi meluangkan masa bersama PerTV Podcast lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih jemput. Kita pun dah lama tak jumpa. So, macam saya cakap tadi lah, kita banyak buat topik berkaitan Palestin sebagai tanda kita menunjukkan solidariti kepada saudara-saudara kita di Gaza. Tapi apa saya rasa dalam banyak-banyak konten kita buat ni, kita tak begitu fokus tentang impak daripada aspek geopolitik di Amerika dan juga Israel. Kalau saya nak bagi contoh, baru-baru ini kalau kita tengok media Israel sendiri, The Times of Israel, mereka telah buat satu orang kata tinjauan pandangan atau polls yang mana majoriti, saya rasa lebih 70%, mereka mendesak supaya Perdana Menteri dia Benjamin Netanyahu supaya letak jawatan sama ada serta-merta atau mungkin selepas tamat peperangan. Kita pun tak tahu bila lah kan. Tapi itu yang bagi saya dia menimbulkan satu persoalan yang cukup besar. Apa yang membuatkan rakyat Israel sekarang ini begitu benci dekat Netanyahu ni? Apa yang dibuat? Mungkin kat situ kita boleh start. Okay, terima kasih Azman kerana menjemput kami sekali lagi dalam rancangan podcast PerTV. Bila menyentuh tentang kita, saya rasa dah hampir 200 hari daripada berapa bulan? 9 bulan lebih kurang. Sejak Oktober 7 lah. Oktober Asal 9 bulan. Dekat 9 bulan Oktober dah lebih kurang 9 bulan lah sejak daripada kita bercakap soal isu Palestin ni. Dan sampai ke hari ni masih lagi, walaupun dikatakan akan dilakukan ceasefire, tapi sampai ke sekarang masih lagi kedua-dua pihak bertangguh-tangguh kan. Kita tak tahu bila exactly problem ni akan selesai. Dan merujuk pada persoalan tadi, kita maklum tentang, kita bincangkan tentang nasib Netanyahu ni dah lama kan. So macam-macam pandangan yang kata dia mungkin akan berakhir dengan lepas habis perang ni dia punya talian hayat politik dia akan tamat dan sebagainya. Dan besar kepada faktor yang menyebabkan rakyat ataupun pemimpin politik tak berpuas hati dengan Netanyahu adalah kerana misi ataupun objektif Israel untuk menghapuskan Hamas dan juga mendapatkan Gaza secara sepenuhnya masih lagi gagal sehingga ke tahap ini. Namun sesuatu yang saya rasa berlaku juga sebelum-sebelum ni, kalau kita lihat berita pun baru-baru ni 2 hari lepas, pemimpin politik Israel berhaluan kiri, Yair Lapid, telah mengoffer kepada Netanyahu, sekiranya Netanyahu menandatangani ceasefire, maka parti ataupun kelompok kiri ini akan memberikan sokongan kepada Netanyahu dan seterusnya memanjangkan hayat politik beliau. Dan kita lihat benda ni seolah-olah macam tak ada penghujung. Sebelum ni dia kerjasama dengan kanan, bila kanan tarik balik sokongan sebab gagal perang, kemudian kelompok yang kiri politik Israel pula datang. So saya rasa dia masih lagi, walaupun kiri dan kanan, tapi sebenarnya mereka masih lagi mengimpikan satu objektif politik yang samalah untuk menamatkan Palestin dan juga Hamas. Ada salah satu headline lah yang saya baca dalam media antarabangsa, mungkin Al Jazeera rasanya, yang menyatakan bahawa Netanyahu ni dia tidak satu kepala dengan dia punya gerakan ketenteraan dia. So kita tengok Menteri Pertahanan dia buat statement lain, macam contoh mereka kata mereka tak nak buat gencatan senjata, tapi Benjamin Netanyahu ni dia at one point dia pernah macam terdetik, dia kata okey lah kita
buka ruangan, walaupun dia tak cakap bila dia nak buat, tapi dia kata dia nak, pendek kata dia buka option tu lah, which is dah kontra dengan apa Menteri Pertahanan dia buat yang mengetuai ketenteraan dia. So kat sini saya dah nampak macam ada pergelutan dalam politik orang. Apa yang menyebabkan Benjamin dengan ketenteraan dia ni, apa yang menyebabkan mereka tidak sehaluan sebenarnya? Itulah kita kalau bila sebut tentang isu orang politik ni, rasanya bukan masalah dekat Israel je lah kan, masalah dekat satu dunia kan. Isu politik dengan apa yang politik nak, kemudian dengan apa yang mungkin strategi objektif yang diorang nak capai dalam kementerian dan polisi ni, selalunya akan bercanggah lah. Orang politik ni dia nak mileage dia nakkan dia punya apa yang dia nak tu dia dapat, dan kadang-kadang dia boleh ubah polisi ikut suka hati dia. So ini satu surface lah, saja surface kita baca mungkin wujud perseteruan. Tapi bila saya rasa kita pun dah sebut tentang cerita ni dah lebih 9 bulan. Kita nampak kadang-kadang mungkin juga part of wayang diorang. Nampak everyone playing their different role. Ada yang mungkin pro kepada US, ada pro kepada pelbagai isu lah, moderate, ada yang ganas sikit, ada yang ekstrim. Tapi bila tengok semuanya masih lagi bersetuju tentang objektif perang ni, menghapuskan Hamas dan meluaskan lagi penguasaan Israel. Cuma mungkin kali ini berbeza penumpuan lah kan. Sekarang ni kalau di pihak Gantz ni nak menumpukan kepada serangan ke selatan Lebanon dan mengurangkan di Gaza dan bagi mereka. Tapi bagi saya sebenarnya benda ni ialah dia berpusing-pusing macam tu juga, sekejap Iran, sekejap Lebanon kan. Tapi dia sebenarnya apa yang dia nak adalah untuk menghapuskan Hamas dan mendapatkan Palestin. Satu lagi yang saya rasa persoalan yang orang selalu tertanya kan, sebab kita tengok Benjamin Netanyahu ni seorang yang kejam dari pandangan kita kan, sebab apa yang dibuat di Gaza bukan saja sejak 7 Oktober, sebelum tu lagi. Dan Netanyahu pun dah pegang sebagai Perdana Menteri 3 kali ke tak salah, ini kali ketiga kan. Bertukar. Tapi yang kita nak tahu sekarang ni, kalau let's say lah dia mengikuti kehendak rakyat dia nak turun, dilepaskan jawatan, persoalan siapa calon pengganti? Sebab so far saya tak nampak lagi siapa calon. Adakah calon ini akan lagi, orang kata lagi moderate, dia lagi sederhana, maksudnya dia open untuk bangunkan Gaza, atau yang paling kita takut lah, individu yang dilantik ni akan jauh lagi ganas. Maksudnya in order untuk dia hapuskan Hamas, dia hapuskan Gaza terus. Maksudnya dengan rakyat-rakyat sekali kena. So macam ni kita nak tahu apa dia punya petanda-petanda dia. So antara calon-calon yang kalau kita baca dalam berita ni, calon-calon yang mendapat rating paling tinggi kalangan rakyat ni, Menteri Pertahanan dia lah Gantz tu kan. So daripada kelompok kanan, dan Gantz sendiri pun telah mengugut Netanyahu sekiranya dia tidak melaksanakan certain objektif yang digariskan oleh US. Maksudnya kat situ ke arah langkah yang lebih nampak bersifat moderate. Tapi sebenarnya pada pandangan saya, bila kita perhatikan balik plan-plan yang nak dilaksanakan oleh Gantz dan juga plan yang nak dilaksanakan, dia lebih plan-plan post perang, selepas perang. Dan plan yang nak dilaksanakan oleh Gantz ni sebenarnya lagi berbahaya daripada plan genosid secara terang-terangan yang dilakukan oleh Netanyahu. So sekarang ni yelah kita condemn Netanyahu buat, tapi kita nampak Netanyahu buat ni macam obviously salah lah. Dan dunia boleh obviously salah. Tapi yang berbahaya dari sudut plan Gantz ni, yang saya tengok dia hendak melaksanakan penjajahan melalui pembandaran dan isu pembangunan dan juga penjajahan secara settler. Sebab tu mula keluar yang Netanyahu keluar Gaza 2035, plan Gaza, pembangunan Gaza. Gantz juga dan Amerika Syarikat ada plan pembangunan post perang, selepas perang kepada Gaza. Dan ini yang sebenarnya hendak dilaksanakan oleh Gantz dan juga Amerika Syarikat. Dalam hal ini Amerika Syarikat dilihat pro kepada Gantz lah. Cuma kita pun tak tahu juga melihat kepada perkembangan politik di Amerika Syarikat. Besar kemungkinan kalau Trump ni kita faham lah kan, dia punya hubungan dengan Netanyahu yang rapat. Mungkin juga Trump lepas ni, kalau Trump naik dalam pilihan raya presiden tahun ni, mungkin polisi tu akan lebih memihak kepada Netanyahu. Kita pun tak tahulah, sebab sekarang ni obviously Demokrat dan Joe Biden lebih prefer kepada Gantz untuk naik sebagai calon Perdana Menteri Israel. Tapi itulah macam Ashraf juga cakap tadi, yang mana saya rasa bukan US lah, tapi kebanyakan negara-negara Eropah mereka lebih ambil pendekatan supaya tindakan mereka pun menentang Hamas, tapi at one point mereka tidak bersetuju dengan pendekatan yang digunakan sekarang ini. Maksudnya menjatuhkan bom secara terbuka, menghantar drone, bunuh je sesiapa yang mereka jumpa. Tapi US saya ada nampak jugalah, yang mana US, saya rasa Al Jazeera juga beberapa hari lepas mereka menyatakan bahawa mereka menasihatkan supaya kalau boleh jangan cari pasal dengan kumpulan Hezbollah.
sebab dengan apa situasi di Gaza ni pun you belum boleh handle, you nak lawan dengan musuh baru. So itu antara nasihat yang dibagi. Tapi balik kepada Young Guns punya plan tu, plan selepas perang. Persoalan saya, macam mana mereka boleh ada plan selepas perang sekiranya mereka belum berjaya tamatkan Hamas lagi? Sebab bukankah itu diorang punya kunci dia? Okay, sebenarnya dia dinamakan secara politiknya plan selepas perang. Tapi sebenarnya kalau kita dah kaji tentang isu Palestin ni, plan tu sebenarnya dah lama kan. Betul. Daripada Oslo Accord yang ditandangi Shimon Peres. Dan sebenarnya Shimon Peres ataupun Gantz dan kelompok yang dikatakan sebagai moderate ni, dia tidak berapa setuju dengan pendekatan yang dilakukan oleh Netanyahu yang bulldoze habis tentang orang Palestin ni tanpa menjawab tentang persoalan existential ataupun the Palestinian question yang selalu diorang kata. Dan dia kata sebenarnya untuk berlawan dengan Hamas dan untuk berlawan dengan orang Palestin, kita tidak boleh menafikan tentang kehendak mereka dan makna wujud mereka. So dalam konteks ni adalah satu tindakan yang berbahaya bila mana kau hapuskan secara terus rakyat Palestin, sebab bila-bila masa dia boleh naik dan dia boleh menggulingkan orang Israel. Dan pendekatan yang dilaksanakan oleh Shimon Peres adalah untuk menjenosid dan menghalau orang Palestin secara halus. Dan salah satunya adalah melalui usaha assimilate lah. So mengassimilate orang Arab menjadi orang Israel seperti mana yang dilakukan terhadap mereka di West Bank. Dan lama kelamaan orang Arab ini akan dileburkan identiti, diberikan kemewahan, dapat apa hak yang sama macam orang Israel, dan dia akan reduce faktor penentangan tu hanya sekadar tak ada lagi penentangan bersenjata. Itu yang dia nak lakukan. Dan saya rasa sekiranya plan ini gagal, mereka akan pergi kepada plan yang seterusnya lah, yang lebih moderate, yang masuk secara tak langsung. Dan saya rasa plan perang selepas ceasefire ni adalah plan yang sangat penting, sebab kita tahu dan tak ada Gaza ni basically dah jadi padang jarak, padang terkukuh. Duit siapa yang dia ada untuk membangunkan? Sudah tentu duit daripada Barat, daripada US, daripada negara-negara teluk. Dan ini serba sedikit akan diktat macam mana wujudnya negara Palestin selepas ini. Bila kita cakap pasal ceasefire, automatic topik ni kita tak boleh nak elak, which is two-state solution. Sebab itu orang kata pendekatan yang paling majoriti lah, sama ada negara-negara Eropah. Kalau kita tengok China, Rusia pun menuju ke arah situ. Malaysia pun sama. Yang mana kita punya pendirian ialah two-state solution, tetapi kita kena iktiraf sepadan sebelum 1967. Bila saya study balik dia punya sejarah ni, kita tengok bukan saja rakyat Palestin tak setuju, bukan sahaja Hamas tak setuju, rupa-rupanya Benjamin Netanyahu dan Ariel Sharon pun tak setuju. Dan menariknya dua-dua ni dah jadi Perdana Menteri dah pun. Cuma Ariel Sharon ni dia orang kata dia lagi saya rasa nama dia lagi naik sebab dia Menteri Pertahanan ketika itu. Dia antara yang paling aktif menentang rakyat Palestin ni. Tapi persoalan dia, adakah two-state solution ni? Sebab sekarang ni kita tengok dah wujud balik perbincangan ni. Dan kalau kita tengok balik 2017, Hamas pula yang bersetuju. Dia kata kita boleh terima two-state solution. Dia letakkan syarat dia supaya first, kembalikan sepadan 1967. Kedua, letakkan balik Baitul Maqdis sebagai dia punya ibu kota. Tapi syarat tambahan dia ialah dia tidak akan mengiktiraf Israel. Dan apa satu lagi kata saya maaf saya lupa satu lagi, tapi itulah apa syarat yang dibagi tu. Bagi saya untuk Israel itu agak berat jugalah, sebab dia tidak mahu iktiraf Israel, baru dia boleh setuju two state solution. Adakah ini satu orang kata possibility? Sebab kita tahu apa yang Hamas cadangkan ni automatik dia akan merugikan Israel sebenarnya. Ialah perbincangan tentang soal two state solution tak two state ni rasa daripada Oslo Accord tu, daripada 1990 sampai sekarang dah 20 tahun. Betul. Berpuluh tahun nak bincang. Tapi bila bincang, sebenarnya nak define apa two state solution tu, apa yang dimasukkan dengan state of Palestine dan state of Israel tu, sampai sekarang ni belum lagi selesai perbincangan. Dan Israel sikit demi sedikit dah makan apa. Betul. Kita tengok lah kan, dengan hari ni dah sikit lagi bumi Palestin ni belum dijajah oleh mereka, dan mereka basically dah dapat apa yang dia nak secara, walaupun bukan secara politiknya. Dan penyelesaian two state ni satu benda yang sebenarnya Hamas pada 2017 hampir-hampir masuk kepada perangkap, sebab bila mana dia menang pilihan raya, salah satu syarat untuk mengiktiraf kerajaan Hamas adalah sebenarnya meleburkan ataupun dia punya sayap ketenteraan Hamas.
Brigade Qassam. Dan sekiranya dia menerima syarat tersebut, maksudnya tak ada lagi Brigade Qassam, maksudnya dia diiktiraf secara politik. Memang secara politik mungkin dia nampak lantang dan seolah-olah menang secara diplomasi, tapi kalau hari ini tak ada Brigade Qassam dibangunkan sedemikian, kita tengok maksudnya Israel lagilah bila luasa dan boleh buat apa yang mereka hendak buat. So sekurang-kurangnya Hamas berjaya untuk membaca realiti yang ada dan tidak terperangkap dengan solusi yang dikemukakan oleh Israel dan juga Amerika Syarikat melalui tawaran politik two state ni. Dan sehingga sekarang pun saya rasa kalau ceasefire ni masih lagi akan berbincang soal yang sama, sepadan yang mana, sepadan yang sama. Dan hakikatnya kita faham kedua-dua pihak memang tak akan pernah untuk menerima hakikat two state ni, sebab dua-dua ni akan saling untuk membesarkan kawasan masing-masing lah. Dan saya rasa pun sebenarnya gencatan senjata ni pun mungkin tak akan bertahan lama lah. Sebab masing-masing pun memang akan sentiasa mencari jalan untuk menjatuhkan pihak yang lain, dan isu Palestin pun tak akan selesai sehingga salah satu pihak ni yang terkubur lah. Tapi kalau tak silap saya lah kan, sebab two state solution ni bukankah dia adalah satu usul yang dicadangkan oleh Eropah dengan Amerika Syarikat. Maksudnya bukan Israel yang cetuskan, bukan Palestin yang cetuskan. Palestin memang tak lah sebab itu tanah diorang kan. So point dia, apa yang saya nampak sekarang ni, the reason two state solution ni susah sangat nak capai dia punya matlamat dia, sebab dia bukan datang daripada tanah itu, bukan datang daripada cadangan oleh kehendak orang yang duduk di situ. Dia datang daripada negara luar. Satu usul supaya korang yang berebut ni tak payah bergaduh dah. Tapi itu yang saya nampak lah. Sebab tu masing-masing tak nak mengalah, dan kita saksikan peperangan sampai ke hari ni. Tapi tak apalah, itu kita pun tak tahu apa kesudahannya. Perbincangan gencatan senjata pun belum settle lagi. Saya nak beralih kepada politik di Amerika Syarikat, sebab sekarang ni kita sedang saksikan proses pemilihan presiden mereka yang baru. And of course dua calon yang sedang bertanding sekarang ni ialah Joe Biden mewakili Demokrat dan Donald Trump mewakili Republican. Apa yang buatkan saya macam nak kata tergelak? Ashraf tengok tak bulan Jun lepas debate presidential antara Joe Biden dengan Trump? Kenapa Joe Biden ni dia nampak begitu lemah? Nampak at one point, bukan saya cakap, termasuklah dia punya penyumbang dana. Dia kata kalau you guys nak kita terus sponsor Demokrat, make sure Joe Biden ni berundur, letak calon baru. Saya tak tahulah siapa calon baru itu, tapi saya nak tahu apa yang membuatkan Joe Biden nampak begitu lemah. Sampai at one point keluar satu kabarnya mengatakan bahawa dia ni ada penyakit nyanyuk. Sebab kalau kita tengok video-video viral pun nampak dia macam dah tak nampak gaya presiden. So apa yang terjadi sekarang sebenarnya? Itu satu benda yang memang yalah yang dibuat memes dan lawak-lawak yang ada sedang. Dan kalau kita tengok pun sekarang ni kalau kita tengok pada tarikh sekarang ni tengah berlaku persidangan NATO di Washington. So 23 tahun lepas persidangan yang last kat Washington 1999, yang sekarang ni adalah persidangan yang seterusnya. So dia orang buat lawak lah. Dia kata di NATO sekarang ni isu yang paling besar adalah sebenarnya isu yang Biden sekarang tengah nyanyuk. Dan kemudian Macron pula tengah risau dekat Perancis dia kalah election baru-baru ni. Tapi ni benda-benda yang sebenarnya sedang melatari politik di Eropah, yang masyarakat dunia nampak yang tak ada legitimate. Maksudnya mereka ni pemimpin yang tak ada orang kata authority lah dalam bercakap soal keadilan, bercakap soal pembebasan Palestin dan sebagainya. Kita tengok leader mereka sendiri pun tak fit into the job lah kan, dan tak fit dengan apa yang berlaku pada hari ini. Dan besar kemungkinan dan naratif kalau kita tengok dalam politik Israel pun, mereka tengah mula membincangkan sekiranya Republican ataupun Donald Trump naik sebagai pemerintah. Dan sekiranya Trump naik sebagai pemerintah, dia hanya akan meneruskan dasar-dasar yang dia dah plan pun sebelum ni. Dan saya tengok plan dia lagi dahsyat lah berbanding plan Biden yang dia ada deal of century yang plan sebelum ni. Dan sekiranya Trump naik sebagai presiden, dan saya rasa itu pun diinginkan oleh pelobi-pelobi Israel yang ada di Amerika dan juga businessman yang ada. Dan ini sebenarnya sedikit akan membantulah usaha Israel khususnya untuk membuat tindakan yang lebih drastik.
Dan kita pun maklum waktu Donald Trump menjadi Presiden US, banyak tindakan-tindakan ketenteraan yang dilakukan Israel yang tanpa sebab pun dia lakukan, dan penjarahan yang bersifat ekstrim dilakukan. Dan salah satu benda yang ekstrim Trump nak lakukan adalah meletakkan dia punya kedutaan Amerika Syarikat di Jerusalem Timur. Dan ini menimbulkan orang kata perseteruan yang besar lah pada masyarakat dunia pada waktu tu. Dan sekiranya Trump naik pada hari ini, saya pasti lebih banyak dasar-dasar yang lebih mungkin ekstrim akan diteruskan oleh Trump, dan ini sebenarnya satu perkara yang berbahayalah kepada nasib umat Islam di Palestin. Dalam kata lain, Trump ni lagi teruk pada Joe Biden lah. Kita tak boleh nak expect jangka dan apa yang dia akan lakukan. Kalau Biden ni at least dia clueless. Dia lah, walaupun kita tengok bila kita sorot balik dekat belakang dia, masih lagi orang-orang yang sama, advisor yang sama. Cuma polisi pun mungkin bentuk-bentuk yang berbeza. Mungkin yang ni lebih moderate, yang ni lebih ekstrim ke dan sebagainya. Cuma kita risau sekiranya Trump naik, dan kita maklum pun pergerakan dia punya menantu dia. Menantu Trump sebelum ni yang sangat aktif menjadi pelobi kepada Israel, dan sehingga sekarang pun masih lagi melobi kerajaan Saudi dan sebagainya. Dan saya rasa apa yang mereka lobikan ni akan diteruskan selepas ni, walaupun siapa pun yang naik jadi pemimpin. Yang saya nak tahu sekarang ni, macam mana Israel boleh ada pengaruh yang begitu kuat untuk tentukan siapa presiden seterusnya. At one point saya pernah tengok dalam masa 2 bulan lepas atau bulan lepas, yang mana Donald Trump ditemu bual oleh 2 orang Yahudi. Soalan ni simple je. Sekiranya kamu naik sebagai presiden, apa yang kamu akan buat untuk Israel? Maksudnya KPI untuk Presiden Amerika ni, dia mesti kena contribute bukan sahaja kepada Amerika Syarikat, tetapi juga kepada hal ehwal rakyat Israel. Itu saya nak tahu, macam mana Israel ni dia boleh jadi begitu powerful sampai dia boleh tentukan siapa presiden seterusnya. Itulah, kalau siapa yang berminat nak baca topik ni secara lebih panjang, boleh dapatkan buku John Mearsheimer yang berjudul Israel Lobby in US Politics. Lebih kurang tajuk je, lebih kurang. Dan kalau kita baca buku tu, satu benda yang pendedahan yang dia tunjukkan adalah bagaimana setiap calon politik, ahli politik yang nak dilantik sebagai ahli politik di Amerika akan mendapat sokongan dan dana daripada IPAC. IPAC ni satu badan pendanaan yang sangat besar lah dekat Amerika Syarikat ni, yang mendana setiap calon-calon politik yang ada di Amerika Syarikat. So senang kata, orang kata dia punya toolkit dia kalau nak jadi ahli politik dekat US ni, kira checklist dana daripada IPAC ni part of the checklist lah. Dan jangan sangatlah orang tak ambil duit daripada IPAC ni. So ni salah satu, dan syarat kepada dapat dana daripada IPAC ni, dia kena melaksanakan apa polisi-polisi yang berkait dengan Israel, hubungan luar US Israel. Sebab tu sehingga ke sekarang ni nak dapat ahli politik Amerika yang bercakap tentang soal anti kepada Israel ni sangat-sangatlah susah. Tapi hal yang berlaku di negara Eropah baru-baru ni saya rasa satu perkembangan yang agak menarik. Kalau kita tengok contoh perkembangan yang berlaku di pilihan raya UK, macam mana Rishi Sunak kalah teruk lah dengan Labour Party. Cuma poin saya kat situ bukan dengan soal kemenangan Labour Party, sebab dia ada two parties punya sistem je. Cuma beberapa calon independen, contoh macam Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn ni kalau kita nak tahu, dulu latar belakang dia adalah bekas kepada Labour Party leader. Sekiranya dia tidak dipecat daripada Labour Party ni dan masih lagi menjadi ketua Labour Party, besar kemungkinan dia akan jadi Perdana Menteri pada hari ini. Tapi oleh kerana prinsip kemanusiaan yang dia lakukan, maka dia keluar daripada Labour Party dan menjadi calon independen. Dan salah satu manifesto dia adalah manifesto ke arah end genocide yang dilakukan oleh Israel di Palestin. Dan yang mengejutkan, calon-calon independen ni lebih kurang 5-6 calon saya tengok menang pilihan raya di UK, yang sebelum ni tak pernah berlaku lah. Maksudnya dia berlaku dalam skala yang besar, dan ramai pihak masih lagi membeli Jeremy Corbyn menjadi calon yang menang kerana membawakan isu-isu di isu Palestin. Maknanya apa yang berlaku di Gaza ni juga memberi kesan. Dia ada kesan kepada bukan saja pilihan raya di US, juga beberapa negara besar di Eropah. Dan bukan saja di UK, tetapi juga di Perancis. Suatu benda yang orang unexpected, yang ni yang kata orang buat lawak Macron sampai sekarang ni pening kan. Itu semalam dah kalah
Euro kan. Bila dah kalah Euro dia kata ni dah kalah Euro, kalah pilihan raya, betul masuk NATO, dia dah pening dah Macron. Sebab apa yang berlaku di politik di Perancis, macam mana coalition kiri ataupun left wing party memenangi pilihan raya Perancis sejak sekian lama. Memang sebelum ni memang kelompok kanan dan kelompok Macron je lah yang menang. Tapi kali ni kelompok kiri yang dikatakan sebagai tak ada, orang kata tak ada harapan pun untuk menang dalam pilihan raya parlimen di Perancis, menang pilihan raya. Dan antara isu besar yang menjadi peralihan sokongan rakyat mereka adalah berkenaan hubungan Perancis dan juga Israel. Dan kalau kita tengok waktu kemenangan parti di Perancis tu, bendera Palestin lebih banyak daripada bendera France diangkat pada waktu kemenangan. Maksudnya tu. ini cara petanda besar lah ya, bahawa rakyat Eropah sebenarnya memang berdiri di belakang Palestin dan mereka menunjukkan sokongan menerusi pilihan raya inilah. Itu yang saya rasa, yalah, sebab kita tahu negara-negara barat terutama di Eropah ni, kita tahu kerajaan ni adalah pro Israel, tapi sejak 7 Oktober, sejak pelancaran operasi Taufan Al-Aqsa, kita boleh nampak sikit demi sedikit orang-orang, ini saya cerita orang barat sajalah, Malaysia kita dah memang menyokong Palestin pun. Mereka mula menyuarakan, mereka merasakan tidak puas hati sebab Eropah sepatutnya bagi mereka adalah benchmark untuk orang kata hak kebebasan, hak bersuara, hak untuk hidup sebagai manusia. Mereka merasakan diri mereka lah yang paling tinggi. Tapi bila mereka sedar kedudukan kerajaan mereka, bahawa mereka ni lah sebenarnya, kerajaan mereka menyokong tindakan-tindakan genosid. Sebab sekarang ni kita dah tak boleh nak sorok, semua benda orang akan rekod. Baru je sebelum kita start podcast ni, saya scroll Twitter atau X lah, platform X, nampak keadaan bayi yang saya tak tahu dah berapa bulan penuh dengan darah. Itu saya nampak impact dia bukan saja kena dekat saya boleh nampak impact ni boleh kena dekat orang sana. Dan Ashraf pula dah sahkan kat sini. Memang apa yang berlaku, apa yang video-video saya tengok ni, situasi penduduk Gaza telah memberi, orang kata, membuka mata rakyat-rakyat di Eropah. So soalan saya untuk seterusnya ialah, selain pada Perancis, UK, mana lagi negara yang kita boleh expect akan berlaku pergolakan politik ni? Dia sentimen yang satu benda yang kalau kita kaji politik di Eropah yang dikatakan yang akan naik ni kelompok-kelompok far right. Far right ni maksudnya kelompok yang ekstrem nasionalis lah, kanan. Tapi kita tengok beberapa negara besar macam terutamanya yang multiracial, yang besar macam UK dan Perancis tak menunjukkan perkara itu dan sebaliknya. Dan kalau juga kita tengok tindakan beberapa negara Eropah macam Norway kan. Norway dia antara negara yang agak lantang juga cuba untuk mengalihkan, sebab Norway ni kalau kita tahu dia ada sovereign wealth fund ataupun satu dana pelaburan yang besar yang menarik balik sokongan ataupun pelaburan kepada syarikat-syarikat di Israel dan juga syarikat-syarikat yang berkait dengan mendanai menjadi alat kepada genosid perang Israel lah, contoh macam Caterpillar Yes. Kan, contoh macam Caterpillar. Cuma apa yang berlaku di Eropah ni, kalau kita tengok dengan apa yang berlaku di negara kita ni, satu benda yang agak sebenarnya saya pelik juga. Sebab kalau negara kita kan, kita tengok walaupun secara politiknya dalam isu sokongan Palestin ni saya rasa status quo lah, kita tak adalah terlebih-lebih sangat. Cuma dia berlaku a bit contradiction antara sentimen politik dan juga sentimen ekonomi. Contoh seolah-olah nampak di hadapan masyarakat dunia kita teguh mempertahankan Palestin, tapi dalam beberapa isu yang berkait dengan ekonomi kita punya tindakan berlaku sebaliknya pula. So benda-benda ni yang menimbulkan sebenarnya ke arah mana trend sokongan kita kepada Palestin di Malaysia dan juga di Asia Tenggara khususnya, adakah semakin baik ataupun sebenarnya semakin mundur ke belakang. So ini benda-benda yang kita boleh baca dengan trend yang berlaku di Eropah dan trend yang berlaku di negara-negara Islam. Sebab kita tengok negara-negara Islam seolah-olah trend tu menjadi mundur ke belakang. Dari sudut polisi negara lah, rakyat mungkinlah sokongan. Dan juga yang berlaku di Eropah, kita tengok sehingga boleh menukar government ke apa dan sebagainya, adalah kesan. Tapi negara Islam ni, so ni benda yang kita pun jadi dah kenapa kan, jadi situasi tu jadi terbalik pula. Ni benda yang kita kena bincangkan lah, kenapa jadi macam ni. Saya just nak sebut lah kat sini sebab antara topik yang paling hangat orang bincang sekarang ialah BlackRock lah. BlackRock lah, isu BlackRock kan. Okey, kita kalau saya teliti balik sebab sekarang ni sedang persidangan parlimen di Malaysia dan pihak kerajaan pun dah jawab. Dia kata BlackRock dengan GIP, Global Infrastructure Partners ni adalah dua entiti yang berbeza. Tapi kalau saya check balik,
BlackRock dah buat pengumuman bahawa mereka akan beli GIP pada harga 12.5 bilion. Itu dia punya acquisition dia lah, GIP. Cuma dia punya proses pemerolehan ni akan tamat pada suku ketiga, saya rasa around September saja. Tak lama lagi dah lah. So tapi kita tengok balik yang plan penswastaan MAHB oleh Khazanah KWSP, mereka jelas menyatakan Khazanah KWSP masih menjadi pemegang saham terbesar. GIP akan pegang 25%. Saya tak nak pergi teknikal lah saham ni. Tapi saya nak tahu, saya nak bincangkan, apa kerajaan cakap tu betul. GIP dan BlackRock adalah dua entiti berbeza. Tapi baru saja BlackRock umumkan bulan Januari lepas yang mereka dalam proses nak pegang GIP ni. So kenapa kenyataan ni kerajaan tu yang bahawa menyatakan GIP akan operate sendiri, BlackRock akan operate sendiri. Tapi orang kita masih tidak begitu, orang kata convince, tidak begitu jawapan yakin. Tu tak memuaskan. Memanglah kita tahu GIP ni entiti dia sendiri. Tapi bila kita tahu entiti ni akan dipegang oleh oleh BlackRock, kenapa orang kita tak nak percaya cakap kerajaan? Nah, ni satu benda yang saya rasa dah jadi polemik hampir sebulan lah kot kan, lepas diumumkan, dan sekarang ni benda tu jadi, saya rasa dah hampir hujung-hujung lah. Saya harap masyarakat Malaysia tak lupalah dengan isu ni. Cuma kalau kita boleh tarik sikit ke arah geopolitik Amerika Syarikat lah. Ni kita tolak isu Israel ni, tapi kita fokus kepada GIP sebab saya rasa yang beli tu GIP dululah sebelum kita bercakap soal BlackRock ni apa dan sebagainya. So global infrastructure partner ni satu benda yang kita kena faham dalam konteks geopolitik Amerika Syarikat. Sebab kalau kita maklum tentang strategi geopolitik Amerika Syarikat di rantau kita khususnya. Kalau sebelum ni di Malaysia ni ataupun di rantau kita ni terkenal dengan projek Belt and Road China. So Belt and Road ni ataupun dulu nama dia OBO, tahun 2000 zaman ketika Datuk Najib dulu famous lah tentang projek ni, projek China, dan very extensive pelaburan-pelaburan yang dikeluarkan oleh China untuk acquire ataupun develop infrastruktur penting di Asia Tenggara ni. So pada waktu tu menjadi saingan lah kepada Amerika Syarikat. Sebab apa Amerika tak buat satu projek yang macam China ni ke melebarkan pengaruh mereka melalui projek infrastruktur. Dan hari ini projek-projek infrastruktur China ni dah merentas dunia, merentas negara-negara Asia Tenggara dan Asia secara keseluruhan. Dan Amerika Syarikat melalui infrastruktur IPEF ataupun dia punya Plan for Global Infrastructure melaksanakan projek untuk menyaingi BRI ni. So boleh kata sebab sebelum ni Amerika Syarikat tak memberi penumpuan sangat terhadap projek-projek pelaburan ataupun infrastruktur strategik ke arah macam acquire port, acquire airport, acquire kawasan strategik, buka bina kereta api macam China buat. So sekarang ni US nak buat perkara yang sama. Dan negara G7 lah, Western countries nak buat perkara yang sama. So antara perkara yang dia buat adalah melalui inisiatif PG2. PG2 ni basically saingan kepada BRI lah. So dalam PG2 ni antara enabler ataupun key actor yang mendanai projek ni adalah GIP dan juga BlackRock. So tu antara entiti yang mendanai projek Amerika Syarikat ni. Sebab apa benda ni penting kalau kita baca dalam lensa geopolitik. Projek ni penting sebab ini adalah usaha awal Amerika Syarikat untuk acquire infrastruktur strategik di kawasan Asia. Sebab kita faham sekarang ni berlaku perseteruan, berlaku orang kata krisis hubungan antara Amerika Syarikat dan juga China yang semakin meruncing dekat South China Sea, Laut Cina Selatan, dan perkara-perkara ini diambil kira oleh Amerika untuk menambahkan mereka punya kemampuan. Sebab sekarang ni China dah jadi semakin ataupun orang kata dalam istilah power asymmetry itu dah jadi China very dominant lah. Dan dalam keadaan pelaburan-pelaburan luar yang di negara-negara Asia Tenggara ni boleh kata majoriti didominasi oleh China, dan sangat sikit kemungkinan negara-negara Southeast Asia ni untuk memutuskan hubungan dengan China. So dia tak ada jalan lain melainkan melakukan strategi yang sama seperti China untuk mendanai projek-projek pelaburan ni. So kalau kita lihat dalam konteks plan Amerika ni, so GIP, pemerolehan GIP terhadap MAHB ni satu benda yang kena di question semula lah.
So kita bukan bercakap soal private capital semata-mata, duit semata-mata, sebab orang mungkin akan memberikan isu BlackRock acquire a certain minority stakeholder dalam saham syarikat Malaysia, ada 100 syarikat Malaysia lebih kurang 20.7 bilion. So itu isu yang berasingan kerana itu BlackRock punya pegangan terhadap saham syarikat tu yang tak ada significant majority pun, tapi ini 30% melalui JIP dan dia significant majority. Dan saya rasa ini satu benda yang kena dilihat semula. Kenapa waktu ini, kenapa saat ini, dengan isu ketegangan dan sebagainya. So kita kena lebih berhati-hati lah. Itu pada angle politik lah. Geopolitik dia. Tapi kalau bagi saya rasa masyarakat umum, dia bukan mempersoalkan sangat GIP ni siapa. Dia lebih kepada, atau orang kata kebimbangan mereka lebih kepada kenapa kita nak bagi sebahagian daripada kita punya pegangan saham MHB ni, which is satu entiti yang kita anggap sebagai aset negara, kepada entiti luar. Itu yang saya rasa yang orang persoalkan. BlackRock ni cuma orang kata cherry on top je. Sebab kalau to be fair lah, dalam isu ni pun pemilikan asing ni sebenarnya dah berlaku lama pun. Even disebutkan pada 2018 45% pemilikan MHB ni pemilikan asing, dan yang last kalau saya check 2023 pun 27%, 25% adalah asing. Cuma yang berbezanya kali ni, pemilikan yang dulu memang pemilikan asing, tapi divided between banyak entiti lah, Citibank ke dan sebagainya, ramai banyak. Cuma yang kali ni 30% ni solid kepada GIP. So itu yang membezakan daripada dulu dan juga sekarang. Cuma nak sebut pasal foreign punya shareholding ni dulu pun dah ada. Cuma sekarang ni lebih solid satu entiti dan bersifat 30%. So berkemungkinan dia ada say lah untuk menentukan, dia boleh letak wakil dalam lembaga pengarah lah, menentukan ahli tuju syarikat dan sebagainya. Cuma ni benda-benda yang yalah masyarakat baru question ataupun mula question, dan benda ni perlukan research, kajian dan sebagainya untuk mengetahui implikasi yang sebetulnya tentang pemulihan. Saya nak bincang lagi pasal JIP tapi saya nak, sebelum kita masuk ke JIP, macam nak iklan sikit sebab saya pun nak tahu juga BlackRock ni apa benda. Sebab bila saya Google, BlackRock ni dengan kata mudah dia adalah firma pelaburan terbesar di dunia. Bila saya cek antara company yang dia pegang, bukannya orang kata bukan kaleng-kaleng. Tengok macam-macam Google, Meta, Amazon, Microsoft, Apple, Tesla, dan mereka juga ada pegangan dalam media seperti CNN, Fox, yang mana ini adalah media gegasi di belah-belah negara barat lah. Tapi itulah, bila setiap kali saya Google pasal BlackRock ni, dia mesti akan keluar orang kata suggestion untuk tulis tu, bagaimana BlackRock menguasai dunia. Itu yang saya terdetik. Maksudnya, apa yang mereka maksudkan BlackRock ni menguasai dunia? Adakah disebabkan pelaburannya, sebab dia punya aset dalam pengurusan ialah bernilai 10.3 trilion US dollar, which is sangat banyak. Saya tak pernah tengok siapa boleh ada harta begitu banyak. So bila orang cakap BlackRock menguasai dunia, itu automatik saya nak tertanya-tanya, siapa BlackRock ni sebenarnya? Siapa yang memiliki, siapa yang mengawal BlackRock ni? Mungkin kalau Ashraf tahu, boleh jelaskan sikit lah pada penonton kita. Itulah sebab ni ruang yang saya rasa sebenarnya bukan kita saja yang bertanya soalan ni. Kalau kita tengok di TikTok, yang ni kalau kita tak pergi pada perbincangan ilmiah ke apa sebagainya, di TikTok sebenarnya netizen banyak buat kajian tentang siapakah BlackRock tu. Cuma sebelum masuk ke part tu, sebab part tu ada a bit konspirasi sikit lah, sebab saya pun tak berjaya untuk nak tengok siapa family yang control BlackRock tu. Cuma secara dasarnya kita boleh tahu yang BlackRock ni satu syarikat yang ditubuhkan pada 1988, satu syarikat yang beranak daripada Blackstone Group. The Blackstone Group ni ataupun Batu Hitam. So ni ada berkait dengan a bit juga, saya baca sejarah je, mistik Yahudi lah. Kerana kedua-dua founder je, Schwarzman dan juga Larry Fink ni adalah orang berketurunan Yahudi, dan most of the shareholding pun adalah orang-orang Yahudi. Basically boleh kata ni syarikat pemodal Yahudi lah, syarikat pengurus dana Yahudi yang dikatakan menguruskan dia kalau memiliki ni dia tak acquire, dia tak ada duit tu, tapi dia menguruskan dana 10.5 trilion USD dollar, 40 lebih trilion, dan hampir kesemua syarikat-syarikat besar dunia dia ada pemilikan lah di dalam syarikat tu. Dan kenapa dikatakan syarikat ini sangat powerful? Sebab dia boleh menentukan ataupun hala tuju. Kalau baru ni dia ada lancarkan ESG. ESG yang
ramai tahulah tentang investment pelaburan yang kena environment Betul. Kat friendly Malaysia pun ada. dan sebagainya, banyaklah kan inisiatif-inisiatif. Dan syarikat ini dia sort of dia boleh mengawal naratif ke arah mana pelaburan-pelaburan dunia ni akan tertumpu. Contoh, dia ada satu inisiatif ESG. So mana-mana syarikat yang mematuhi ESG dan sebagainya akan mendapatkan dana pelaburan daripada bukan saja BlackRock tapi syarikat-syarikat pelaburan yang lain. Seolah-olah dia menetapkan standard, dia menetapkan piawaian dan dia menentukan ke arah mana syarikat ini duit-duit satu dunia ni, pelaburan-pelaburan satu duit Arab ke duit mana ke akan pergi ke arah mana. Baru ni dia nak invest kepada teknologi hijau. Semua duit tu akan tertumpu kepada investment dalam teknologi hijau. Sebab itulah dikatakan syarikat ini powerful lah dari sudut pelaburan, sebab dia boleh mengarahkan. Bukan suruh kau dia kawal naratif tu. The narrative ada investment akan letak duit tu, mereka berjaya bentuk dan kekuatan tu dia ada. So ini satu sudut lah dari sudut dunia pelaburan dan kenapa kebanyakan government di satu dunia takut akan kewujudan BlackRock. Dan BlackRock sendiri pun kalau kita lihat investment dia di Malaysia yang dikatakan 27.5 bilion RM tu, saya sempat tadi minta saya punya researcher untuk kita buat research sikit lah berapa persen daripada GDP dan sebagainya. So kalau kita letak pada tahun 2023 dengan actual investment yang realised 326 bilion lebih kurang macam tu. So dana daripada BlackRock tu lebih kurang 7.5% daripada dana pelaburan luar lah kan, yang masuk ke Malaysia. Dan ini satu angka yang taklah terlalu banyak tapi dia signifikan dalam menentukan apa keadaan syarikat-syarikat dan sebagainya. Cuma kat sini berbalik kepada satu persoalan kan. Dengan satu syarikat yang bawa masuk 7.5% pelaburan luar menyebabkan kita seolah-olah government kita, kerajaan kita ataupun rejim yang memerintah ni rasa macam sangat takut. Seolah-olah tak boleh nak kacau langsung BlackRock ni. Dan ini satu benda yang sebenarnya saya rasa satu aspek yang merugikan, kerana ketakutan kita kepada BlackRock itu menyebabkan kita jeopardize ataupun boleh untuk tunjukkan kepada pihak luar bahawa kita ni sebenarnya tak kisah sangat dalam soal yang berkait kedaulatan dan juga keselamatan, asalkan kita dapat bawa masuk duit. So ini satu benda yang sebenarnya berbeza. Kalau orang kata Malaysia ni tak pernah nak boykot secara besar-besaran level macam BlackRock ni, sebenarnya kita pernah. Kalau kita tengok pada tahun 1981 kan, siapa yang boleh study balik 1981, Tun Mahathir buat satu polisi Buy British Last. Kalau ingat lagi lah kan, di mana kita buat waktu tu serangan subuh down rate, dapatkan balik syarikat-syarikat kita di UK. Kemudian kita melaksanakan dasar polisi itu melalui Tun Mahathir punya inisiatif, polisi kita menyebabkan syarikat Britain pada waktu tu kerugian saya rasa hampir lebih kurang 50 juta pound dalam masa 18 bulan dilancarkan boykot tersebut. 50 bilion kalau sekarang ni lebih kurang 250 juta dalam masa 18 bilion. So menyebabkan kalau kita baca balik jawapan menteri UK pada waktu tu, menyebabkan dia kata saya rela untuk 40 kali turun naik ke Kuala Lumpur untuk berhubung dengan Mahathir supaya menamatkan polisi ni, sebab dia memberi kesan yang buruk terhadap company UK yang beroperasi di Malaysia, sehingga kan dia terpaksa demand dengan kita dan kita pun leverage atas perkara itu dan menyebabkan student-student kita boleh ada tawaran untuk disponsor oleh kerajaan British. So menunjukkan bahawa kita sebenarnya salah satu keadaan berjaya untuk leverage untuk buat satu boykot yang berskala negara dan besar-besaran macam tu. Cuma sekarang ni sebenarnya kita agak rugilah bila kita tunjukkan pada dunia yang kita memang macam seolah-olah kan tak ada. So benda ni sebenarnya boleh dilaksanakan dan saya rasa kita akan lebih untung pun bila kita tunjukkan kita ada certain leverage. Contoh kan jawapan yang diberikan oleh Tengku Zafrul mengatakan bahawa BlackRock ada sekian banyak investment. Contoh Intel. Lebih kurang 6% kalau kita check pemilikan BlackRock terhadap Intel ada 6%. Dan Intel ada investment lebih kurang 32 bilion, ada 10,000 orang, ada kilang dekat Malaysia dan provide significant amount of kita punya FDI. Tapi sebenarnya kalau kita tengok, kita ada leverage yang besar juga dalam konteks persaingan semiconductor satu di Asia Tenggara ni, sebab sekarang ni berlaku peralihan company-company daripada China nak locate
syarikat-syarikat semiconductor dekat Malaysia. So kita boleh menggunakan sebab kita dah ada sedikit expertise, kepakaran, kilang-kilang yang ada. So kita boleh leverage kita punya position yang ada dekat Asia Tenggara ni untuk memberi tekanan kepada syarikat-syarikat tersebut. Contoh tekanan yang paling mudah, contoh chip-chip kan yang dihasilkan oleh company Intel yang ada di sini. So kita kata tak boleh digunakan secara direct ataupun bagi ekspor kepada Israel. Boleh guna untuk benda lain tapi tak boleh nak gunakan kepada pembuatan senjata ke dan sebagainya. So benda-benda ni saya rasa kita kena lebih teliti lah, lebih melihat benda ni daripada kita biarkan terus kan benda ni berlaku seolah-olah tanpa ada sebarang leverage lah di pihak Malaysia. Sebab kita bukanlah negara yang lemah sangat kan, lemah sangat kita. Dan 7.5% ni kalau kita kata ni terlalu besar untuk kita, saya rasa kita tak betul-betul unlock potential kita, investment kita. Dan kebanyakan investment yang masuk pun adalah daripada DDI ataupun investment daripada dalam. Hazanah, daripada KWSP, daripada PNB. So benda-benda ni kena dilihat balik lah. Dilihat balik adakah benda-benda ni pegangan yang sihat kepada ekonomi negara kita. Macam kita cakap tadi, dah 9 bulan sejak Taufan Al-Aqsa, sejak 7 Oktober, gerakan boykot satu dunia dah buat. Malaysia pun ikut juga. Dan banyak syarikat boleh dikatakan terjejas jugalah kan. Tapi pada pandangan Ashraf sendirilah, macam mana Ashraf lihat gerakan boykot secara menyeluruh di Malaysia ni? Adakah kita dah capai satu tahap yang boleh mendatangkan impact, atau kita punya orang kata inisiatif yang kita buat sekarang ni, terutama dalam kalangan orang kata masyarakat umum, sama ada pelajar atau macam kita lah, adakah dia dah orang kata masih suam-suam kuku, atau dia memang sudah mencapai matlamat mada? So apa pandangan Ashraf? Betul. Sebenarnya bila dalam isu boykot ni, rakyat Malaysia dia perlu faham bahawa bila mana dia nak boykot ni, kita sebenarnya tengah menghantar signal. Menghantar kepada signal kepada Israel bahawa kita ni tak semudah-mudahnya dijajankan oleh mereka. Sebab Israel dia faham yang satu dunia memerlukan kepada produk teknologi, produk makanan dan pelbagai lagi produk-produk kepada dunia Islam ni. So dunia Islam bagi dia mustahil lah dunia Islam ni akan boykot dengan boykot yang teruan pada level yang lain pun, mungkin ke tahap yang level boykot produk-produk pengguna, mungkin certain produk makanan, kopi ke dan sebagainya. Tapi dia tidak akan berganjak kepada boykot yang seterusnya yang lebih besar, yang bersifat boykot syarikat ke dan sebagainya. So benda-benda ni adalah benda yang kalau kita lihat situasi di Malaysia, nak kata tak terkesan tu terkesan, sebenarnya besar juga kesan tu kan. Macam contoh Starbucks kerugian lebih kurang 50 juta dalam suku yang baru ni, dan juga McDonald ke dan sebagainya. So benda-benda ini sebenarnya perlu di take serious oleh kerajaan, sebab yelah rakyat ni dia ada shilling dia lah. Kan, dia ada shilling yang dia boleh boykot, dan sekiranya boykot ni tidak ditingkatkan ke tahap-tahap yang berkait dengan polisi, perniagaan dan sebagainya, so benda ni akan masih lagi berkisar dalam soal kepenggunaan ni. Dan rakyat Malaysia ni, dan dia perlu juga mengangkat boykot ni ke tahap yang lebih educate lah. Seperti mana kalau kita tengok di US kan, dan saya rasa hatta di Singapura pun, gerakan boykot di Singapura, di National University of Singapore, kebanyakan pelajar dia adalah gerakan yang saya rasa tersusun. Ada kajian dia, ada demand kepada kerajaan, dan ini memberi implikasi kepada kerajaan Singapura. Supaya ya kita maklum kerajaan Singapura ni ada hubungan yang sangat baik dengan Israel, dan tidak boleh semudah-mudahnya untuk menyatakan sokongan dan mengiktiraf Israel, dan ini memberi tekanan kepada kerajaan Singapura. So perkara yang sama sebenarnya perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia dan juga NGO dan aktivis yang ada. Sebab kalau kita lihat sekarang, boykot ni masih lagi berada di tahap yang rendah lah. So bila-bila masa lagi kita nak tengok macam boykot ke tahap yang seterusnya, boykot secara polisi, ekonomi, kerajaan dan sebagainya. So saya tak nampak benda ni akan berlaku, dan even di tahap demo ke apa semua kan, so, sudah semakin sangat kurang. Dah tak banyak, dan isu ni pun rakyat Malaysia ni pun masih lagi atas sentimen, ada dekat media sosial masih lagi di up ke dan sebagainya. Dan waktu Euro ni dah mula tenggelam, orang dah cakap soal lain, dan lama-kelamaan isu ni akan tenggelam timbul lah. Dan seolah-olah macam orang yang sedang berpuasa kan sekarang ni, orang tengah puasa je nak makan McD ni kan, lepas ada je satu hujah dia akan balik semula makan, ulang balik. So benda ni saya rasa tak sihat lah kan. Patutnya kita boleh angkat ke tahap yang lebih tinggi. Masa awal-awal kita dengar pasal gerakan boykot kat Malaysia ni, antara orang yang orang kata inisiatif
matlamat yang kita nak capai ialah kita nak naikkan produk-produk tempatan. Tapi itu yang sekarang saya tengok tak begitu banyak produk tempatan, atau orang kata bahasa lagi tepat ialah produk alternatif. Macam contohlah kita boykot certain produk kopi atau gerai orang kata cawangan fast food. Kita tak nampak orang kata usaha ini, maaf saya bukan nak kutuk lah, tapi saya tak nampak usahawan-usahawan Bumiputera untuk take advantage dekat kesempatan ini. Sebab kita tahu sebab contohlah ini saya bukan nak kata McD ni jahat ke apa, bila orang tak pergi McD, tak pergi Starbucks, portion market untuk situ dah ada kekosongan yang besar. So saya tak nampak kenapa saya sampai kali ni saya terfikir, kenapa orang kita tak begitu manfaatkan peluang ni. Memang ada, saya nampak yang kecil-kecil baru nak up, tapi kita tak nampak. Kopi mungkin ada. Kopi contohlah bila Starbucks makin jatuh, kita nampak brand macam Richie Amu dia dah start naik. Tapi bila kita tengok contoh bila orang buat dekat McD, saya tak nak, atau antara terkesan KFC ke tak salah saya. KFC kita nampak lah macam produk seperti apa yang baru ni, Darsa. Darsa, tapi Darsa ni pun saya tengok dia baru 2 cawangan ke 3, mungkin saya salah, tapi cawangan dia tidak begitu meriah. So pandangan Ashraf, macam mana kita nak manfaatkan peluang ni untuk kita naikkan, orang kata kita gunakan kesempatan ni untuk orang kata agenda Bumiputera, untuk bangunkan usaha-usaha tempatan, take advantage, and maybe satu hari nanti akan jadi key player dalam industri. Betul. Antara satu objektif yang penting dalam usaha boykot ni bukan saja kita menghalang ataupun menahan diri sanctions kan, ataupun kita berbuat sesuatu yang kita tak beli apa-apa produk daripada mereka. Sebab kita tahu benda tu memang tak berkekalan. Kalau kita menahan, kita tak ada alternatif. Dan seharusnya apa yang perlu dilakukan oleh kerajaan dan juga kelompok-kelompok yang memegang dana pemodal dan sebagainya adalah memikirkan apakah alternatif untuk menggantikan produk-produk yang sedia ada. Sebab ini ada satu ruang yang disebut Azman tadi, ruang yang sangat vibrant lah. Inilah waktunya kan, kalau kita nak mengalihkan sokongan pengguna ke dan sebagainya. Cuma kita lihat usaha-usaha yang dilakukan tu tidak boleh orang kata mencapai tahap yang sebanyak franchise KFC, sebanyak franchise McD, sebab kita tak ada keupayaan capital. Tak ada keupayaan, mungkin dia ada idea bisnes, tapi siapa modal. So siapa pihak yang boleh memberikan dia 1 bilion untuk dia kembangkan bisnes. So benda-benda tu sebenarnya itu juga antara orang kata muasabah, mungkin kegagalan dulu ada boykot, ada usaha untuk buy Muslim first kan dulu kan. Tapi betul, tak berjaya sebab kita tidak menyediakan satu bentuk sistem ataupun sistem pengupayaan yang menyeluruh. Mungkin satu usaha secara boykot tu kita jalankan, tapi kita nak membangunkan produk tempatan tu kita masih lagi bergantung kepada satu teknologi daripada asing, capital daripada asing. Produk-produk yang tak ada diambil kesempatan waktu ni untuk patutnya kita boleh generate ataupun pumping amount of capital yang boleh generate ekonomi. Sebab yalah berapa ramai pekerja-pekerja daripada McD dan juga KFC ni yang sepatutnya direlocate ke tempat-tempat yang kalau ada peluang-peluang pekerjaan yang baru, sepatutnya diambil inisiatif ni sebab mereka ada kemahiran, mereka ada kemahiran pengurusan, mahir untuk menguruskan franchise dan sebagainya. Patut diserap dan wujudkan company-company nasional tempatan yang boleh mengupayakan ekonomi tempatan. Dan ini tak berlaku. Dan sekarang ni perkara ini tak berlaku, dan kita benda ni sepatutnya boykot memberikan kekuatan kita lah untuk dari sudut ekonomi, supaya nanti the next step kita boleh beralih kepada boykot yang seterusnya. Sebab kita dah provide alternatif. So sekarang ni kalau ayam pun kita tak boleh nak provide alternatif, so macam tak usah cerita lah teknologi Apple ke apa dan sebagainya, jauh lagi lah. Sebelum kita tamatkan podcast ni, saya ada satu lagi soalan nak tanya. Sebab kalau untuk pengetahuan Ashraf, tim TV Pertiwi baru-baru ni kita ada buat tinjauan di secara menyeluruh lah. Kita jumpa dengan orang awam, kita interview, kita tanya mengenai gerakan-gerakan boykot di Malaysia. Majoriti setuju, majoriti especially among dalam kalangan Melayu Islam, dan kita juga interview dalam kalangan yang non-Muslim. Dan apa yang saya rasa menariknya, sebab kita tanya dia tanya kita balik. Kita tanya dia, adakah anda setuju dengan gerakan boykot? Dan dia jawab dengan cara bertanya. Dia kata, kenapa kita nak kena boykot? Kenapa kita nak kena pedulikan isu-isu di Palestin, Israel, termasuklah apa yang kita bincang ni, situ politik Amerika. Sedangkan situasi di negara kita pun nampak tidak teratur. So macam mana orang macam Ashraf boleh convincekan rakyat ni bahawa gerakan boykot ni sebenarnya dia adalah satu, orang kata, gerakan yang sebenarnya boleh memanfaatkan kita di Malaysia ni?
Itu satu benda yang mungkin benda yang kita perlu convince kepada mungkin yang kita kalau umat Islam ni, kita mungkin boleh menggunakan hujah dari sudut keagamaan, akidah dia ni saudara kita dan sebagainya. Cuma kalau orang yang melihat benda ni daripada aspek material, kewangan dan ekonomi lah khususnya. So bagaimana sebenarnya boykot ni adalah satu perkara yang juga baik untuk ekonomi tempatan. Sebab mungkinlah dia akan cerita syarikat-syarikat daripada asing buka company daripada Malaysia, Malaysia dapat certain amount bagi peluang pekerjaan. Cuma kalau cuba kita fikirkan logik ini secara reverse. Kan, bagaimana jika peluang boykot ini digunakan oleh syarikat tempatan untuk melebar luaskan lagi dia punya saiz dan juga operasi dan boleh meng-hire lebih ramai rakyat Malaysia. So berapa banyak generation of ripple economy yang boleh dihasilkan oleh company-company kita Malaysia. Dan salah satu perkara yang menjadi kegusaran bila mana kita terlalu bergantung pada FDI, pelaburan asing, adalah syarikat-syarikat ini bila mana dia nak equate dia company tu, dia boleh tutup kilang dan kemudian dia boleh buka kat negara lain, dan kita akhirnya tak dapat apa-apa. So kita kena bergantung lagi ada syarikat buka bagi peluang pekerjaan. Bukankah perkara ini walaupun secara short gain ni kita nampak ada bagi peluang ekonomi, tapi dia berapa lama dia boleh tahan? Adakah dia sustain? Adakah dia boleh generate lagi banyak rantaian ekonomi? Dan sekiranya benda itu dilakukan di Malaysia, kan, kerajaan boleh pumping lebih ramai anak-anak muda ataupun syarikat tempatan untuk lebih vibrant dari sudut ekonomi, buka syarikat baru ke dan sebagainya. Benda ni sebenarnya akan mendatangkan manfaat yang lebih luas kepada bukan saja diri dia, tapi anak-anak dia, generasi yang akan datang. Dan ini akan merawat banyak masalah kita pada masa akan datang, sebab kita tak lagi terlalu bergantung pada pelaburan daripada asing. Dan pelaburan daripada asing ni sebab dia ada syarat dia. Dan syarat-syarat inilah sebenarnya yang kita tengok keadaan realiti pada hari ini. Kenapa kebanyakan negara-negara Islam terikat kaki dan tangan. Dan kita tengok contoh Saudi, UAE, seolah-olah tak boleh buat apa. Sebab dia punya investment tu terlalu besar. Bagi contoh Saudi, baru ni dia BlackRock saja invest di Saudi lebih kurang 4 bilion USD. So bayangkan untuk projek infrastruktur, banyak projek-projek daripada Saudi itu memerlukan dana dan juga teknologi daripada syarikat-syarikat asing, Israel lah khususnya, dan juga Amerika Syarikat. So benda ni menyekat kedaulatan negara ni, dan kita bukan saja nakkan negara kita ni kaya, tapi dalam makna kaya yang berdaulat lah. Kita kaya, tapi kita boleh buat apa yang kita nak tanpa ada orang lain boleh halang kita. Itu sepatutnya yang kita didik masyarakat kita. Cakap pasal yang ekonomi tadi, teringat pula yang orang kata bila kita cerita sejarah pasal perjanjian damai Mesir-Israel. Sebab kita tahu dulu ketika Palestin mula-mula ditawan dulu, Mesir antara negara yang paling aktif lah kan, berperang untuk tawan balik. Bukan tawan balik lah, maksudnya dia nak menghalau balik pendatang-pendatang asing Israel ni. Tapi bila wujudnya damai Israel-Mesir ni, boleh nampak Mesir dia dah terkeluar daripada negara-negara Arab. Dia dah mula bergantung kepada ekonomi US. Ekonomi Israel, US. And kita dah nampak ketika itulah Mesir mula tunduk dengan apa hala tuju ekonomi US. Kalau dia kata buat A, buat A, buat B, buat B. Itu yang saya nampak. Sebenarnya, maaf cakap, saya bukan nak mengutuk atau menghina negara, tapi yang saya nampak, selagi kita belum berdiri untuk wujudkan teknologi kita, untuk mewujudkan atau orang kata memanfaatkan peluang boykot ini, selagi itu kita terpaksa bergantung kepada orang kata pelaburan negara luar. And saya nak tambah jugalah satu sebenarnya, kita boleh direct sikit masa sebab bila kita cakap pasal ekonomi, automatik saya terfikir pasal orang kata kedaulatan bahasa kita. Sebab dulu kan, kalau Ashraful tahulah, kita banyak buat konten pasal bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kenapa orang tak begitu appreciate bahasa Melayu ni? Bagi saya simple je. Sebab orang terlalu mengagungkan bahasa Inggeris ni, sebab bahasa Inggeris ni ialah bahasa ekonomi. Negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Inggeris, seperti contoh yang tidak begitu, dia tak adalah tak guna, dia tidak begitu gemar, iaitu negara seperti Jepun, Jerman. Sebab apa? Sebab mereka ada teknologi yang satu dunia kena bergantung kepada mereka. So dalam kata lain, dunia kena belajar bahasa mereka untuk ekstrak keluar dia punya teknologi tu. Selagi kita boleh capai ke tahap tu, selagi itu bahasa kita juga akan orang kata terbantu. Ashraf setuju tak dengan pandangan saya ni? Ya, kita pun tak lama lagi, saya rasa lagi sebulan nak kemerdekaan 30 Ogos. Lebih kurang sebulan kan. Lepas ni mungkin akan konten soal kemerdekaan pula. Dan satu benda yang saya rasa kita kena bincang semula, kita mungkin merdeka dari sudut politik. Tapi adakah kita merdeka tadi dari sudut ekonomi? Adakah ekonomi negara kita merdeka? Adakah teknologi kita merdeka?
Adakah pendidikan kita merdeka? Dan kemerdekaan ni sepatutnya satu benda yang menyeluruh. Sebab kita tahu kalau kita merdeka dari sudut politik, tapi yang lain-lain ni kita tak merdeka. So kita sebenarnya hakikatnya tak merdeka juga. Kita tak boleh buat apa yang perkara yang kita nak buat. Dan ketidakmerdekaan ni menyebabkan bangsa kita sentiasa berada di rantaian yang paling bawah. Rantaian pengguna lah kan. So mana-mana kita pergi pun kita sentiasa menjadi pengguna kepada bangsa-bangsa lain. Dan ni akan bercakap soal bahasa, soal budaya. Sebab kita punya ni tak ada orang rasa bangga nak diasosiatkan dengan bangsa kita. Dan saya rasa ini satu benda yang kita kena fikirkan semula. Adakah sebenarnya kita ni merdeka? Baiklah Ashraf, nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung episod kali ini. Jadi saya nak cakap terima kasih lah sebab sudi luangkan masa kongsi pandangan-pandangan mengenai isu-isu topik semasa, especially berkaitan Israel dan Palestin. Sebab kita macam saya cakap tadi, kita punya pendirian sentiasa bersolidariti untuk saudara kita di sana. Dan mungkin kalau ada topik menarik macam Merdeka tadi, kita boleh invite lagi pada masa depan. InsyaAllah dia bincang lagi. Right, thank you. Jadi pada anda yang di rumah, kalau suka kan kandungan seperti ini, jangan lupa like, share, komen dan subscribe TV per TV. Dan juga sampaikan jugalah doa kita, sumbangan-sumbangan kita kepada saudara kita di Gaza. Jangan putus doa tu, jangan putus sokongan kita sehingga Palestin merdeka. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam.